Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya yang jadi bila ais tu mencair atau bila air dalam cerek tu mendidih? Hari ni jom kita kembara masuk ke dunia zarah-zarah yang kita tak nampak ni untuk faham macam mana semua perubahan jirim ni boleh berlaku di sekeliling kita setiap hari. Alah, kita semua pun dah kena kan? Tengah syok-syok makan aiskrim waktu hari panas, tiba-tiba dah meleleh sampai ke tangan. Tapi soalannya, kenapa? Apa sebenarnya rahsia yang berlaku pada tahap yang mati kita tak boleh nampak ni? Baiklah, jom kita bedah siasat sikit fenomena aiskrim cair ni. Kita akan gunakannya sebagai titik permulaan kita untuk faham sains yang ada di sebaliknya. Kuncinya kat sini ialah tenaga. Aiskrim yang sejuk tu sebenarnya dia tengah sedut tenaga haba daripada udara panas di sekeliling kita. Dan tenaga ni bukan sekadar panaskan aiskrim tu, tak. Dia buatkan zarah-zarah dalam aiskrim tu bergegar sampai struktur pepejal dia pecah dan bertukar jadi cecair yang melekit tu. Jadi kalau nak faham betul-betul apa yang jadi, kita kena tengok dua benda asas ni. Satu, haba iaitu tenaga dan satu lagi zarah, blok binaan untuk semua benda dalam dunia ni. Konsep dia mudah je sebenarnya. Bila kita panaskan sesuatu, kita bagi dia tenaga. Zarah-zarah dia pun mula jadi teruja, bergetar laju-laju. Sebaliknya pula, bila kita sejukkan sesuatu, kita macam tarik balik tenaga tu. Zarah-zarah dia pun jadi perlahan dan lebih tenang. Cuba bayangkan, zarah-zarah dalam pepejal ni tersusun rapat-rapat. Kemas je. Macam penari yang tengah tunggu muzik nak mula. Bila haba diserap, ia macam DJ dah pasang lagu kuat-kuat. Apa lagi? Semua zarah tu pun mulalah menari. Bergegar kat tempat masing-masing dengan lebih bertenaga. Okey, sekarang kita tengok pula apa jadi bila kita sejukkan. Tenaga haba dilepaskan. Macam DJ tu perlahankan muzik. Zarah-zarah yang tadinya bebas bergerak, sekarang dah mula slow down, makin perlahan dan bergerak makin rapat antara satu sama lain. Baiklah, sekarang kita dah faham asasnya. Jom kita ikut perjalanan lengkap sesuatu bahan tu bila kita terus-menerus bagi haba kat dia. Kita mula dari keadaan pepejal sampailah dia jadi gas. Yang ni kita semua kenal sangat. Air dan wap air. Tapi yang paling menakjubkan, ini semua adalah benda yang sama tau. H2O. Satu bahan, tapi ada 3 wajah yang berbeza. Dan kunci kepada semua perubahan ni, cuma satu. Tenaga haba. Proses yang pertama sekali dalam perjalanan ni kita panggil peleburan. Inilah saatnya bila pepejal tu dah tak tahan dengan haba dan mula berubah bentuk jadi cecair. Okey, kat sinilah ceritanya jadi makin menarik dan agak pelik sikit. Walaupun kita terus panaskan ais tu, termometer akan sangkut dekat 0 darjah Celsius sampailah semua ais tu cair. Pelik kan? Sebabnya pada masa ni, semua tenaga haba yang kita bagi tu tak digunakan untuk naikkan suhu. Sebaliknya, dia tengah sibuk buat kerja berat. Putuskan ikatan yang pegang zarah-zarah ais tu dalam keadaan pepejal. Lepas semuanya dah jadi cecair, kita teruskan lagi bagi haba. Stesen kita yang seterusnya dalam perjalanan ni ialah pendidihan. Inilah masanya cecair itu bersedia nak buat lompatan terbesar menjadi gas. Dan teka apa? Fenomena pelik tadi jadi sekali lagi. Bila air dah sampai 100 darjah Celsius, suhu dia akan statik kat situ. Tak kira lah kuat mana pun api dapur. Sekali lagi, tenaga haba tu ada misi khas. Bukan nak panaskan air lagi, tapi nak bagi setiap zarah tu cukup tenaga untuk lepaskan diri daripada kawan-kawan dia dan terbang bebas sebagai gas. Baiklah, setiap perjalanan mesti ada jalan pulangnya kan? Sekarang, jom kita patah balik. Apa jadi kalau kita mula sejukkan gas dan ambil balik semua tenaga haba daripadanya? Perhentian pertama dalam perjalanan pulang ni ialah kondensasi. Masa ni, zarah-zarah gas yang laju tadi mula perlahankan rentak dan berkumpul semula untuk jadi cecair. Cuba bayangkan titisan air yang ada kat luar gelas sejuk tu. Macam itulah. Dan macam yang kita boleh agak, suhu statik lagi sekali. Masa wap air itu menyejuk jadi air, suhu dia akan kekal pada 100 darjah Celsius. Fikir macam ni, bila zarah-zarah yang laju tu ditangkap dan dipaksa berkumpul balik jadi cecair, diorang akan lepaskan tenaga berlebihan sebagai haba. Haba yang dilepaskan inilah yang lawan proses penyejukan, jadi suhu pun tak turun, sampailah semua wap dah jadi air. Kita teruskan lagi menyejuk dan kita pun sampai ke peringkat terakhir, pembekuan. Kat sini, cecair akan kembali ke bentuk asalnya sebagai pepejal yang tersusun rapi.
Dan untuk kali terakhir, suhu kekal tak berubah pada 0 darjah Celsius masa proses pembekuan ni. Bila zarah-zarah cecair itu kunci kedudukan masing-masing untuk jadi pepejal, diorang akan lepaskan tenaga. Proses pelepasan tenaga inilah yang menahan suhu daripada terus jatuh sehinggalah setiap titisan air yang terakhir tu betul-betul dah jadi ais. Tapi kan, mesti ke jirim ni ikut laluan pepejal, lepas tu cecair, baru gas? Tak semestinya. Alam semula jadi ni ada beberapa jalan pintas yang menarik. Ada 2 proses istimewa. 1, pemejal wapan. Ini bila pepejal tu langkau terus fasa cecair dan jadi gas. Puff! Macam tu je. Lagi 1, pengendapan. Ini pula sebaliknya, bila gas menyejuk dengan cepat sampai terus jadi pepejal pun sama, langkau fasa cecair. Nak contoh yang senang nampak? Ais kering. Anda perasan tak? Ais kering tak pernah mencair jadi lopak air. Dia terus keluar asap kan? Itulah pemejal wapan. Satu lagi, frost yang cantik kat tingkap atau daun waktu pagi yang sejuk tu. Itu pula uap air kat udara yang terus membeku jadi hablur ais. Itulah pengendapan. Jadi, lepas kita dah tengok semua proses ni, dari A ke Z, termasuklah jalan pintas dia, jom kita undur sikit dan tengok gambaran yang lebih besar. Pada penghujungnya, tak kisahlah aiskrim yang cair, air yang mendidih atau frost yang terbentuk. Semuanya berpunca daripada satu prinsip yang mudah tapi sangat berkuasa. Penggerak utama di sebalik setiap perubahan ni sentiasa sama. Sama ada kita tambah ataupun kita buang tenaga haba. Itu saja. Perubahan yang kita bincangkan ni berlaku kat dapur kita setiap hari. Tapi prinsip yang sama ni jugalah yang mengawal seluruh alam semesta. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Kalau haba yang sikit pun boleh buat macam-macam pada air, cuba bayangkan perubahan jirim yang lagi dahsyat yang berlaku di tengah-tengah bintang yang berjuta-juta darjah panasnya. Atau di angkasa lepas yang paling sejuk. Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana sudi bersama saya.